Kau dengar tak kakak tu cakap apa? Aku ingat dia umur 30, rupanya dah 52. Tengok ni. Rambut nipis bukan sekadar kurang volume. Dia literally buat muka kau nampak lebih tua. Bila rambut makin jarang, garis muka kau jadi lagi jelas. Dahi nampak luas, pipi nampak jatuh. Ikat rambut pun rasa makin kecil. Dalam bilik air, rambut gugur macam tak berhenti. Dan ramai perempuan umur 30-40 ingat ni normal. Sampai satu hari, tengok gambar sendiri, terus rasa, kenapa aku nampak tua sangat? Sebenarnya bukan sebab umur semata. Masalah dia kat akar rambut kau. Bila kulit kepala kering, bila folikel tak cukup nutrisi, akar rambut jadi lemah. Minyak yang kau sapu tu kebanyakan duduk kat permukaan je, langsung tak sampai ke akar. Sebab tu rambut tetap nipis walaupun dah try macam-macam. Sebab tu aku selalu recommend satu essence ni yang fokus terus pada akar rambut, bukan sekadar luar. Dia guna gabungan ginseng, black sesame, halia yang bantu aktifkan peredaran darah kat kulit kepala dan bagi nutrisi terus ke folikel. Tekstur dia ringan, bukan minyak melekit. Cepat serap sebab molekul kecil masuk terus ke akar. Bila akar kuat, rambut mula rasa lebih tebal, kurang gugur dan paling obvious, muka nampak lebih muda balik. Ramai yang datang komplain rambut nipis teruk. Lepas beberapa minggu, dia sendiri terkejut tengok perubahan. Rambut lebih penuh, kulit kepala sihat, muka nampak fresh balik macam dulu. Kalau kau masih rasa rambut makin nipis setiap hari, aku suggest kau tekan je beg kuning sekarang. Sekarang, diorang tengah buat promo besar-besaran. Harga dah turun banyak untuk masa terhad. Tapi stok memang cepat habis sebab ramai dah start sedar benda ni. Kalau kau buka nanti, tinggal sikit atau habis, memang normal. Ramai yang tunggu restock berbulan. So, pergi cek dulu dekat beg kuning. Tengok kalau masih ada lagi.